Hai semua, selamat datang. Hari ni kita nak sembang pasal sesuatu yang sangat istimewa dan penting bagi kita semua, iaitu rukun negara. Boleh kata, inilah macam gam rahsia yang menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia, tak kiralah apa bangsa atau agama kita. Pernah tak kita terfikir, kat Malaysia ni kan, kita ada macam-macam kaum, budaya dan juga agama. Meriah kan? Tapi, apa ya yang sebenarnya buat kita semua rasa macam satu keluarga besar? Jom kita siasat jawapannya sama-sama. Okey, untuk kita faham kenapa rukun negara ni wujud, kita kena undur masa sekejap. Kena tahu cerita di sebaliknya. Ada satu peristiwa penting dalam sejarah negara kita yang betul-betul menguji perpaduan kita semua. Begini ceritanya. Lepas kita merdeka pada tahun 1957, negara kita berdepan dengan satu cabaran yang sangat besar. Pada 13 Mei 1969, masa tu telah berlaku satu peristiwa yang sangat sedih yang mengancam keharmonian antara kaum. Keadaan masa tu memang tegang, jadi kerajaan terpaksa isytiharkan darurat. Darurat ni macam satu keadaan khaslah untuk pastikan negara kita kembali tenang dan aman. Masa tu, keadaan memang genting. Pemimpin-pemimpin kita sedar yang mereka kena cari satu cara, bukan untuk sementara waktu je tau, tapi untuk selama-lamanya, satu formula untuk satukan semula semua rakyat Malaysia. Jadi, sebuah badan khas pun ditubuhkan. Namanya Majlis Gerakan Negara atau ringkasnya MAGERAN, dan ia diketuai oleh Tun Abdul Razak. Tugas utama mereka sangat jelas, pulihkan semula keamanan dan pastikan Malaysia kembali stabil. Okey, cuba ingat nombor ni, 66. Ini bukan nombor biasa tau. Nombor 66 ni sebenarnya merujuk kepada jumlah wakil yang telah dipilih untuk berbincang dalam satu majlis khas demi masa depan negara kita. Dan yang hebatnya, Majlis Perundingan Negara atau MAPEN ni ahlinya datang dari semua lapisan masyarakat. Ada wakil kerajaan, ahli politik, wakil dari Sabah dan Sarawak, para pemimpin agama dan juga guru-guru kita. Semua duduk semeja bekerjasama cari formula perpaduan yang terbaik. Hasil daripada perbincangan inilah satu idea yang sangat besar telah pun lahir. Satu pegangan untuk semua rakyat Malaysia yang kita kenal dan kita lafazkan ikrarnya sampailah ke hari ini. Dan pada tarikh yang sangat istimewa, 31 Ogos 1970, serentak dengan kita menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-13, rukun negara pun diisytiharkan secara rasmi. Ini adalah satu detik yang sangat bersejarah untuk Malaysia. Okey, rukun negara ni sebenarnya ada dua bahagian utama. Bahagian yang pertama, kita panggil cita-cita. Ini ibarat impian besar negara kita lah. Bahagian kedua pula ialah prinsip. Yang ni pula 5 panduan penting untuk kita semua amalkan supaya impian besar tadi boleh jadi kenyataan. Sekarang, jom kita kenali dengan lebih dekat 5 prinsip yang jadi teras ataupun jantung kepada rukun negara kita. Inilah kompas hidup kita sebagai rakyat Malaysia. Inilah dia, ikrar yang kita selalu baca dekat sekolah kan? Tapi ingat, ia bukan sekadar bacaan tau. Ia sebenarnya janji kita semua untuk hidup bersatu padu dan aman damai. Prinsip yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Ini mengajar kita untuk jadi orang yang baik dan yang paling penting, sentiasa hormat pada agama dan kepercayaan kawan-kawan kita yang lain walaupun ia berbeza dengan kita. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Maksudnya mudah je, kita mestilah taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong sebab baginda adalah lambang perpaduan kita. Dan sudah tentulah kita kena sentiasa sayangkan negara kita, Malaysia. Prinsip ketiga, keluhuran perlembagaan. Cuba bayangkan perlembagaan ini macam buku peraturan paling utama untuk negara kita. Kita semua perlu ikut dan pertahankan buku peraturan ni sebab ia melindungi hak setiap seorang daripada kita. Seterusnya, kedaulatan undang-undang. Yang ini senang je nak faham. Maksudnya, semua orang, tak kira siapa pun dia, adalah sama di hadapan undang-undang. Tak ada sesiapa yang lebih hebat daripada undang-undang. Barulah adil dan aman negara kita kan? Dan yang terakhir, yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini pula adalah tentang adab kita dalam kehidupan seharian. Ia sentiasa ingatkan kita supaya bercakap dengan baik, bersopan santun dan menghormati antara satu sama lain. Okey, jadi macam mana kita nak amalkan rukun negara ni dalam hidup kita? Jom kita tengok beberapa contoh mudah yang sebenarnya kita semua boleh buat setiap hari.
Ingat ya, rukun negara ni bukan untuk kita hafal dan simpan dalam kepala je. Yang paling-paling penting ialah kita tunjukkannya melalui perbuatan kita. Setiap masa, setiap hari. Contohnya kan, bila kita di sekolah, apabila kita hormat kawan kita yang lain agama, itu dah amalan kepercayaan kepada Tuhan. Bila kita berdiri tegak masa nyanyi lagu negaraku, itu kesetiaan kepada raja dan negara. Patuh pada peraturan sekolah, itu keluhuran perlembagaan. Dan bila kita cakap elok-elok dengan cikgu dan kawan-kawan, itulah dia kesopanan dan kesusilaan. Nampak tak? Mudah je sebenarnya kan? Jadi, kesimpulannya, inilah peranan besar rukun negara. Ia mengeratkan perpaduan kita, membentuk siapa diri kita sebagai rakyat Malaysia, menyemai nilai-nilai yang baik, membina semangat sayangkan negara dan yang paling penting, menjaga keamanan negara kita yang tercinta. Perkara yang paling penting untuk kita bawa pulang hari ini ialah rukun negara itu adalah janji kita bersama. Janji saya, janji anda, janji semua orang untuk sama-sama membina sebuah negara Malaysia yang bersatu padu, aman dan maju jaya. Sebelum kita berakhir, saya ada satu soalan untuk anda semua. Cuba fikirkan sekejap, apakah satu perkara kecil yang anda boleh buat untuk jadi wira rukun negara pada hari ini? Jom kita mulakan sekarang.